KL guys, KL. Dataran Merdeka. Yo guys, Assalamualaikum. Morning. Telah sekian lama aku tak buat vlog. Lama weh. Last hari tu vlog masa bila? Lama lah. Aku rasa vlog yang tu lah, review kasut. Kasut Cape Run. Yalah, dah lama lah, bulan berapa? Bulan 4 ke? Bulan 3 ke? Yalah, lebih kurang lah. Okay, hari ni hari Ahad. Berapa bulan ni? 24 hari bulan 5 2026. And pagi ni aku dekat Dataran Merdeka. Setelah sekian lama baru siap bangunan ni. Sultan Samad. Cantik kan? Tu apa? 101 tu habis orang. Okay, pagi ni ya, for sure lah. Kalau Dataran Merdeka ni for sure lah running event lah. And sekian lama lah, boleh cakap. Ni untuk first untuk tahun ni lah. Event dekat Dataran Merdeka. Aku rasa yelah ni kali pertama lepas Dataran Merdeka yang Sultan Samad tu dah siap. Ni kali pertama lah, depan betul-betul depan bangunan Sultan Samad tu. Sebelum ni KL Kafri je. KL Kafri depan ni lah, depan RTB KL. Okay, event pagi ni KL City 21km. Itu je nama dia. Tak ada nama panjang pun. Event ni flag off dia pukul 4.30. Untuk half marathon dia ada 10km and 5km lah fun run. Okay, sekarang pukul apa ni? Pukul 4 and ada lagi setengah jam. Aku baru je buat drill tadi. Dan lepas ni aku nak lari sikit-sikit. Lepas tu nak pergi masuk kat pen lah. Tengok macam nak ramai sana. Okay guys, nanti apa aku update lagi. Yalah, itu je lah kot. Tak tahu cakap apa dah. Okay, nanti aku update lagi. Ciao. Lama weh, kena sedai. Boleh lepas. Lama weh, kena sedai. Saya ulang. Hey.
Tengok siapa tu. Cantik ni. Reji. Cantik. KM 2 507 pace. Hai. Mineral. Di depan. Air kosong sini, Pak. Play water. Air.
Apa jalan? Lubang banyak. Tak bang. Bukit. Tunggu weh. Bukit tunggu. Kita tunggu weh. Tunggu. Lama kita tak bersuara. Mahal tu.
Nampak air tinggi.
Sudah dia. Kaya. Go rồi. Go. Okay. Go. Okay, I go. Sikit. Yeah. Thank you. Buah sana. S. Alhamdulillah. Jadi pos solat mana tu pos solat? Ada surau. Berapa timing aku 158 tu? Boleh lah tu. Agak route dia agak susah sikit kali ni. Dia tukar sikit route. So agak sukar sikit. Ya, jadilah satu-satu. Mana surau dia? Tak ada surau. Okay, nanti aku update dia. Nak cari kat solat tu. Guys, alhamdulillah settle dah. Event ni apa timing aku tadi berapa 158 unofficial. Nanti aku update sekali. Okay, jadi lah tu Sabtu baru je. Biasalah route dia. Kalau Bukit Tungku tu, kalau tak Bukit Tungku, pakai Bukit Tungku lah. Apa benda aku cakap ni. Dia tukar sikit route dia. Lagi naik bukit, tambah lagi bukit, naik lagi dah naik lagi. Tak tahulah aku berapa banyak bukit lah. Layan je lah sampailah habis. Dekat dalam town ni pun dia banyak bagi bukit juga. Dekat belah town, dekat mana? Dekat belakang pavilion tu, dekat Jalan Conley lagi. Banyak lah bukit. Aku tak pernah lalu situ. Tiba ada bukit pula dekat belakang kan. Agak surprise lah. Situ pun dia bagi kat jalan. So kita hadap je lah. Okay. Okay, aku pun nak gerak ni. Dah settle semua dah. Solat semua. Aku solat tepi jalan tadi. Asalkan dapat. And sebab dia tak ada sediakan surau lah. So organizer ni kena take note lah. Kalau nak event ni laku tahun depan, sediakan surau. Tu je. Flag off semua dah okey dah. Walaupun tadi kena sidai.
Dalam 10 minit kat aku kena sidai dia. Aduh, tak fahal lah. Biasalah. Malam minggu kan, dah ada motor banyak. Nak clear jalan agak sukar sikit. So korang faham je lah. Dah motor nak rempit kan. Okay. Ya kan, aku pun nak gerak. And ya, lepas ni InsyaAllah kalau aku sempat cepat edit, aku release awal lah vlog ni. And sebelum aku tutup vlog ni, lepas ni bulan 6 ada satu event lagi. Dekat mana aku lupa, ada satu event lah, hujung bulan je selaku. And ya, sebelum aku tutup vlog ni, aku nak cakap selamat Hari Raya Aidiladha. So aku ada buat korban lah kat kampung bini aku. Okay. And ya, tak lama, hari Rabu je hari raya kurban, hari raya Aidilfitri lah, Aidiladha. And cuti pun lama, cuti sekolah pun 2 minggu. Aku pun give cuti dengan family. And korang pun selamat bercuti. Selamat cuti panjang lah, senang cakap kan. Aku pun ambil cuti panjang juga. And mungkin minggu ni, hari Sabtu depan, aku ada PESA assessment untuk boom run, dapat invite. Kita cubalah, aku tak pernah cuba lagi jadi PESA ni. Dapat invite. And ya, apa nak cakap? Tak ada kot cakap apa. Aku pun nak gerak. Hari pun dah nak start terang ni. Letih lah. Dah lama tak join event, berapa bulan dah aku tak join event. Lepas raya mana ada event. So agak best jugalah. Fitness pun dah dapat okey, dah dapat okey balik. Semua dah okey, kaki pun dah makin okey. And ya, tengok lagi lepas ni event yang akan datang macam mana pula. Guys, kita jumpa in next vlog InsyaAllah. Korang semua keep running, keep healthy, stay safe, jaga kesihatan. And selamat Hari Raya Aidiladha. Okay, jangan lupa subscribe and comment, like and share kat korang-korang. Okay guys, gerak lu. Assalamualaikum. Bye bye. Naik motor weh.